Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku. Kalau korang ingat lagu UiTM di hatiku, bolehlah nyanyi-nyanyi sambil-sambil tengok podcast ni. Alright, saya Asrul Abu, host untuk podcast Zaman Now. Kenapa nama podcast Zaman Now? Sebab kita bercerita tentang pengalaman kita dulu pada Zaman Now. Itu maksud podcast Zaman Now. Alright, podcast Zaman Now ni diterbitkan oleh Persekutuan Alumni UiTM dengan kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM dan juga iCan. Alright, so dua rakan kolaborasi Persekutuan Alumni UiTM ni banyak sangat membantu kami alumni. Okay, so hari ini saya nak ucapkan juga terima kasih kepada yang dah subscribe di YouTube channel kami dan juga yang dah like, follow and share apa-apa klip yang kami buat di TikTok. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, tak cukup nafas aku hari ni kan. Sebab hari ni topik kita pada saya lah kan. Kita nak usik sikit lah. Kadang-kadang kita bercakap benda yang biasa-biasa ni, orang kata apa, dia tenang-tenang kan. Sekarang hari ni topik ataupun guest yang saya bawa hari ni mungkinlah boleh menggoncangkan sikit lah air yang tenang tu kan. Orang kata air yang tenang tu jangan sangka tak ada buaya. Alright, so terima kasih pada yang dah menonton episod sebelum ini, episod 26. Kita bersama dengan Abang Lawyer Hafiz. Alright, kita bercerita tentang URA, kita bercerita tentang hak Bumiputera, dan hari ini kita pun nak bercerita tentang hak keistimewaan Melayu Bumiputera. Alright, bersama saya dengan hari ini, saya bersama dengan tetamu khas saya. Kita bawakan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, iaitu Tuan Encik Nur Syahrin bin Hamidun. Pres, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Tu dia kan. Kita dah nampak dah. Alright. Tapi Pres, jangan risau. Kita hari ni santai-santai. Dia nama pun podcast. Tak ada pun apa yang serius. Okay. Saya buat teks ni takut saya tersilap sebut. Okay. Saya ni ada satu masalah, Pres, untuk menyebut nama orang. Tak tahu sebab apa. Dia cepat lupa. Alright. Presiden DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Okey, selamat kembali ke UiTM. Pres juga merupakan seorang, saya panggil dia Pres lah sebab dia Presiden, right? Ini biasa yang saya baru kenal hari tu pun saya dah terus panggil Pres lah. Boleh, Pres? Boleh. Kena panggil abang. Boleh saja, boleh. Alumni boleh saja. Sebab Presiden, Pres merupakan seorang alumni UiTM Fakulti Accounting. Alright, so boleh Pres mulakan cerita sikit tentang Pres? Terlebih dahulu nak mengucapkan berbanyak terima kasih lah kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Kita ada nostalgia sikit lah kan, pasal saya ialah alumni ITM tahun 1993. ITM, okay. Dah tua kan. Jadi 93 sampai 96 di Arau. Arau. Diploma in Accountancy di Arau. Selama 3 tahun. Selepas tu saya melanjutkan pelajaran di ITM Shah Alam lah. Tahun 96 sampai 98. Kenapa pilih accounting? Pasal saya rasa ini adalah satu bidang profesional lah. Jadi masa dulu memang dah berangan-berangan kalau boleh nak jadi profesional. So bila tengok antara bidangnya macam jadi lawyer, jadi doktor dan accountant. Saya rasa okey lah. Guest podcast kita sebelum ni pun datang daripada ramai. Saya nak yang datang, kalau Pres dapat tengok kat YouTube kami, daripada Fakulti Law. 5 orang atau 6 orang daripada Fakulti Law. Macam ni Pres cakap pasal kos-kos profesional lah. Dan juga kita ada fakulti-fakulti lain lah, ada Meskom, Fakulti Seni Persembahan pun ada juga. Kan yalah, bersatai kan. Alright, so Pres asal mana? Saya asal Tangkak, Johor. Orang Johor, bangsa Johor. Jadi saya dapat pendidikan di Johor lah yang awal. Lepas tu saya lanjutkan pelajaran ke Sekolah Sains Pekan. Aktif. Johor ke Pekan tu? Aktif lah juga dengan Persatuan Alumni Gabungan SBP. SBP, Sekolah Basuhan Penuh. Saya jadi Presiden Alumni Sekolah Sains Pekan. Sekarang ni lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itulah asal usul saya sikit sebanyak. Right. So cerita sikit pengalaman Pres di UiTM ni, cerita sikit ke Arau dan juga di Shah Alam ni. Arau, macam mana keadaan Arau tahun 90-an ni? Di Arau masa tu memang sesuai untuk study lah, pasal kita pun tahu kan. Maksudnya di Arau memang tak ada banyak tempat untuk kita lepak-lepak apa semua. Tak ada banyak shopping mall pun tak ada. Ada satu je saya ingat, Looking Good. Tak tahulah Looking Good tu masih ada lagi ke tidak. Jadi beza dengan di ITM Shah Alam ni, kita pun duduk luar. Jadi saya duduk di Seksyen 7. Masa dulu tu depan Seksyen 7 pintu belakang tu kosong.
tanah rata lagi, tak ada apa-apa. So kita antara penghuni pertama di section 7 yang sebelah pintu belakang ITM tu lah. Alright. Tapi masa belajar lu Pres ada aktif mana-mana persatuan ke waktu belajar? Tak, masa belajar tu saya tak aktif dengan mana-mana persatuan pelajar pula kan. Pelik sikit lah kan. Jadi budak nerd ke apa ni? Bukan budak nerd, kita enjoy life sebagai student lah senang cerita. Okay. Normal lah tu kalau kita pergi tapi tak pernah kena tangkap lah. Kalau tak pergi kelas tapi attendance tu ada. Alright. Lepas tu kita pergilah kedai, pergi betulkan motor ke apa tu. Itu semua life, student life yang dulu lah kan. Jadi saya memang tak aktif dengan persatuan pada ketika itu. Waktu tu ada kesatria lagi lah? Ada. Jadi kita just masa saya student, saya enjoy student punya life lah. Okay, betul-betul enjoy betul-betul nak tanya enjoy ni mungkin ialah limited waktu tu tahun 90-an. Pada saya, setahu saya lah di Shah Alam ni ada PKNS je. Betul lah, itulah PKNS tu. Itu je lah. Kalau tidak pun rumah dekat dengan Bukit Raja. Okey. Ion Bukit Raja tu dulu pergi nak tengok apa wayang pun kat belakang tu je lah. Sama lah kita dulu hari Rabu RM6 tak silap saya. Oh ya ke? Itu harga kami dululah. Saya masuk UiTM tahun 2000. Oh okey. Alright. So samalah juga kita pun dah berubah ni. Jadi ada time tu kalau kita nak sorang-sorang, tak ada kawan nak tengok wayang, nak release station tu pun pergi sorang-sorang je lah. Pergi dekat Bukit Raja tu. Pun pernah. Macam geng lah. Sama ada macam geng tak dengan dia kat depan tu pun. Jadi bila datang tadi nak pergi Shah Alam ni, nak pergi naik pula bukit, tengok UiTM di hatiku ni kan, memang kita rasa feel dia lain sikit lah. Kita datang balik. Macam mana perasaan Pres sebagai seorang pelajar UiTM waktu tu? Kita rasa bangga lah kan. Pasal UiTM memang saya rasa kalau cerita tagline tu boleh buat tagline lah kan. Tak ada Melayu selain daripada UiTM dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia lah kan. Tak ada yang lebih Melayu daripada DPMM dan juga UiTM. Alright, ini tagline kami baru buat kan. Kita akan kupas lagi lebih detail tentang DPMM. Cuma saya nak tahu lepas habis belajar, lepas dah bergraduasi, dah combo, Pres kerja apa dulu? Saya bekerja di audit firm. Obviously lah. Dan saya praktis kerana pada saya alang-alang kita dah ambil course professionally, kita betul-betul kena praktis lah. Alright. Bila nak praktis, saya pula fikir apakah atau bidang ataupun di syarikat mana, firma mana yang kita boleh dapat belajar semua. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke kedai mamak tu kan, dia lah teh bau ti canai, dia lah buat teh tarik, dia lah buat mi goreng, semua dia kerti. Dia lagi stesen kejap, dia goreng Maggi goreng. Jadi pada saya pada ketika itu, ini saya dah ada qualification ni, dan terus saya nak belajar buat semua secara praktikal yang betul lah. Di tempat yang paling sesuai ialah pergi di audit firm. Selepas kita settle, saya sebenarnya buka firma Syarin & Co saya pada umur 28 tahun. Tahun bila? Tahun 2003. 2003 saya baru masuk degree. Jadi maksudnya pada ketika itu saya memang dah rasa saya nak buka firm saya sendiri. Saya memang nak berniaga. Jadi kita sacrifice lah. Zaman sekarang saya tak tahu. Zaman dulu memang minimum 3 tahun untuk jadi MI members tu. Saya sebenarnya kita bila kerja di audit firm ni sampai balik tengah malam. Jadi kalau tak ramai yang kecundang di tengah jalan yang nak kahwin lah, nak apa semua. Jadi untuk gaji yang lebih besar kita masuk komersial. Masuk Petronas lah, Telekom lah apa semua. Tapi kita kena tahan lah. Pasal kita memang ada niat, memang nak praktis. Jadi masa tu gaji pun saya ingat lagi lah. Gaji awal-awal tu RM1,000 je kan. Waktu tu lah Jadi untuk sampai 3 tahun tu memang countdown lah. Saya countdown semayang solat Jumaat tu. Tiap-tiap kali countdown lah. Ni berapa bulan lagi, berapa hari lagi. Dah kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Memang kalau tak kuat, ramai kawan-kawan yang dah gaji besar, basic besar, masuk komersial. Tapi kita kena tahu apa tujuan kita. And that's why kita terus umur saya 28 tahun 2003. Alhamdulillah. Buka firm sampai ke hari inilah. Sampai ke sekarang Sampai ke sekarang dah 20 berapa tahun dah. 22 tahun. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Waktu tu setahu saya pun ada kawan budak accounting ni, dia punya paper tu agak mahal Presnya kalau nak sambung lepas degree tu ada ambil ACCA apa semua tu kan. So Pres tapau semua. Jadi sebenarnya
dia ada beberapa cara lah. Jadi saya pergi dapatkan MIA members. Dan masa tu kita sebenarnya macam student sekarang lah, dia kena sacrifice. Dia nak tahu apa bidang yang dia nak. Jadi kita tak boleh dapat semua juga. Jadi pada saya masa tu saya nak concentrate kepada nak praktis semua. Jadi kita pergi ke audit firm, ada yang nak sambung belajar, dia sambung terus lah. Sambung sampai ke PhD pun ada kan. Jadi macam tu lah. Jadi itulah pengalaman saya di UiTM ni lah. So maksudnya habis grad, bekerja sekejap dan juga lepas tu terus buka firm sendiri. So buka firm sendiri sampai sekarang, alhamdulillah. Daripada seorang-seorang itu jam kita lah buat accountnya, kita lah pergi cari kliennya kan. Jadi zaman dulu dia tak ada online macam sekarang ni. Jadi bila kita buat kerja, tak ada orang pula buat marketing. Boleh buat marketing, tak ada orang pula nak buat kerja. Tertinggal semua. Jadi dah sampai ke macam cerita organik lah. Maksudnya daripada awal buat kat rumah. Nak beli komputer pun tak mampu masa tu. First payment saya beli komputer dari Cox Member. Saya ingat lagi. Dapat $1,700. Dan bila saya bayar bulan tu, patutnya pergi ambil yang baru. Tak. Saya pergi section yang orang tarik komputer tu. Komputer kena tarik. Tak bayar dia orang tarik kan. Saya kira ni baru bayar 300 ni, tak apalah. Dia boleh generate income beribu kan. Lagi lepas tu. Dia ambil yang tu dah kena virus pula. Jadi itulah pengalaman. Jadi kalau nak kata masa tu kita bila dah keadaan dah sampai tak ada orang nak buat kerja, saya pergi keluar, dari situlah kita mula ambil staff. Ambil staff nak kena ada office pula. Bila nak ambil office, of course sampai satu kejadian saya masih ingat lagi lah. Nak beli masa tu fax tau, masih lagi pakai fax. Masih fax. Jadi saya duduk pinjam tumpang office orang yang mana masa tu ada meja je. Jadi bila orang nak fax, saya bagi fax kawan saya punya office. Alah, tumpang dia punya meja fax kan. Saya ingat lagi lah. Dia call pula, Syarin ni ada fax masuk kan. Fax masuk ni. Baca. Bila baca, saya buat dekat office saya. Saya type. Saya nak balas balik, saya pergi kedai mamak. Masa tu kedai mamak stationery ni dia ada boleh fax kan juga. Kedai stationery ni. Jadi secara tak langsung fax tu sampai kat orang lain, instruction buat kat tempat lain, hantar kat tempat lain. Dia macam third party pula kan. Third party. Jadi ini antara pengalaman-pengalaman. Masa saya tak ada komputer tu, saya bagi tahu saya buat dekat cyber cafe. Bawa lah pikul dokumen klien ni, budak-budak kiri kanan main game Counter Strike. Masa tu dia panggil floppy disk, bukan floppy disk, apa, disket kan? Disket yang petal. Jadi bila dah 3-4 kali pergi, yang last tu tengok kena viral. Yalah, budak-budak tu cocok-cocok kan. Kena start all over again. Masa tu nak ada software, accounting software pun tak mampu. Pakai Excel. Dia imagine kalau salah memang buat manual tu. Kalau salah menangis lah. Nak betulkan apa semua pakai Excel. Jadi semua buat sendiri ni. Jadi saya start from zero. Daripada tak ada komputer, kita pakai cyber cafe. Daripada tu kena pula virus. Jadi slowly lah. Dari situ beli komputer pun beli dekat Cox Member, pasal boleh bayar installment. Sampai ke hari ni alhamdulillah lah. Komputer pertama saya pun masih ada dekat office walaupun tak boleh pakai lagi. Meja pertama pun saya masih simpan. Orang yang setia punya. Jadi benda-benda ni nostalgia lah. So siapa-siapa macam kalau staff baru masuk ni tak boleh nak cong lah Nak cong pun tak boleh lah kan. Pasal kita dah lalu, kita pun bawa motor, kena hujan apa semua kan. Kita hantar sendiri dokumen, dia ada due date nak submit untuk lembaga hasil ni. Masa dulu kena bukan online, jadi kena submit file yang tebal-tebal tu. Kita kena submit untuk klien hard copy betul-betul lah, kena print banyak-banyak kan. Jadi kalau hari tu last day, kita kena naik motor jalan pergi hantar sendirilah. Kadang-kadang pernah stuck. Jadi bila dah sampai kat kaunter tu, dia orang pun ingat saya ni dispatch. Tak apalah kan. Jadi masing-masing kau dah habis dah submit sempat. Aku lepas ni nak pergi tempat lain lah. Dia ingat okey lah, saya pun je lah kan. Maksudnya kita daripada zero, daripada tak ada apa-apa, kita kena buat sendirilah supaya pengalaman tu yang mengajar kita dan kita lebih appreciate. Zaman sekarang ni, zaman now ni. Zaman now sekarang tak ada office pun tak kisah. Semua buat online saja. Telefon je kan. Semua boleh pakai online. Alright. Okay, ni cerita yang rare yang yang kita dengar hari ni survivor seorang student UiTM lah yang survive daripada lepas grad
berjalan sendirilah. Tapi Survivor ni macam apa abang lawyer cakap dalam episod sebelum ni, kalau kita tak masuk U-Press, kita tak belajar tentang survival skill kita ni. Betul. Kan? Budak-budak semua kan dia tak nak masuk U. Dia nak tambah sikit lagi. Ni sorry lah. Tak apa. Jadi disebabkan saya betul buat keputusan nak kerja di firma bayar murah je kan. Jadi bulan puasa. Time bulan puasa nak berbuka, nak save, nak raya. Pergilah makan dekat Masjid Shah Alam. Sama. Saya satu rumah tu ada 5 orang. Masing-masing semua. Seorang kerja Telekom, seorang kerja Petronas, seorang kerja macam mana kan. Jadi dia orang memang ada duit lah kan. Okay, tak apa. Kita pun nak makan sedap. Masa tu KL Catering ke saya. Pergi makan lagi sedap. Lepas azan kita makan kuih sedap. Makan kuih dulu. Solat kejap, patah balik dah. Makan macam-macam. Jadi sebenarnya bila dah kenyang balik rumah, jadi dia orang tengok kita pun macam biar betul ni kan, tapi itulah. Jadi sebenarnya kalau nak si budaya, tak nak si budaya, daripada masa tu kita sendiri kena tahu apa direction kita lah. Alright. Saya sebenarnya personally lah saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor, terutama Masjid Shah Alam ni lah. Betul. Antara ramai-ramai guys, saya rasa 2-3 orang sebut yang mereka akan ke Masjid Shah Alam untuk berbuka waktu student dulu, dan waktu study dan juga selepas waktu kerja. Waktu sama kerja pun yalah, it's open dan dia tak pilih siapa-siapa pun. Datang duduk makan je. Betul. Itu maksudnya Allahu Akbar. Terima kasih, pahala orang yang sedekah ni besar lah. Alright Pres, kita nak cerita sikit dah macam mana Pres bermula di PMM ni. Siapa yang buka pintu? Sebenarnya tak ada siapa-siapa buka pintu lah. Bila saya dah bisnes daripada 2003, pada 2008 tu saya fikir-fikir dah penat lah. Ketuk-ketuk pintu nak jumpa orang apa semua kan. So kita kena work smart lah. Jadi pada tu fikir kita kena cari lubuk. Pergi satu tempat yang mana semua businessman berkumpul. So kita boleh lah jual kita punya servis kan. Bukan hard sell lah kan. Tapi bila fikir terjumpa lah, ini dia orang perniagaan Melayu Malaysia ni, bagus ni. So pergi sebagai ahli biasa. Sebagai ahli biasa, dan saya ingat lagi pada ketika itu ada yang otai-otai businessman ni, dia kata Syarin, sorry lah aku dah ada ni kan, ada orang buat account apa semua ni. Kita tak apa, tak kisah. Tapi disebabkan dah hari-hari jumpa dah lepas tahun tu Syarin, 10 company aku ni daripada aku bagi accountant aku yang aku pun dah tak kenal, baiklah aku bagi kau. Tu nampak tak? Maksudnya bukan jangka pendek. Maksudnya dia ambil masa juga setahun. Semua nak build up rapport, nak ada confidence, kepercayaan. Trust tu sangat penting. Dari situlah bermulanya. Jadi apa tadi? Sebagai ahli biasa. Jadi bila ada apa-apa event semua kita hadir, dan untuk pengetahuan Dewan Perniagaan ni semua tak ada bergaji. Siapa yang nak involve dengan Dewan Perniagaan, kita kena contribute balik. Niat tu kena betul lah. Saya niat nak masuk, nak cari networking. Dan dah dapatkan bisnes. Jadi bila dah lama-lama kita perasan yang melalui Dewan Perniagaan kita boleh contribute balik pada usahawan kan, buat kerja amal lah orang kata. Jadi bila disebabkan itu, tahu-tahu sekarang dah naik selepas 15-16 tahun jadi presiden pula. Selepas 15 tahun tak pernah keluar, memang jadi ahli sepanjang 15 tahun tu. Memang jadi ahli Dewan Perniagaan lah sepanjang 15 tahun. Alright, congrats lah. Sebab dia tak putus-putus. Kadang kerja-kerja NGO ni tak semua orang faham sebenarnya Pres. Dia datang ingat masuk ada duit apa semua kan, tapi tak, dia kena survive. Alright, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Kita akan mula bercerita tentang apa itu Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Alright, betul kawan kata di PMM ni tempat lubuk projek. Kita tengok lepas ni. Alright, Podcast Zaman Now. Alright, selamat kembali menonton dan mendengar Podcast Zaman Now. Terima kasih yang dah subscribe Podcast Zaman Now. Yes, kami sebenarnya, walaupun kita cakap UiTM ni ada 800,000 alumni, Pras. Sebab ramai yang kadang saya jumpa kan, kalau kita 800,000 orang student ni, kita collect RM1 seorang ni, dia dapat 800,000. Tak semudah tu. Dia tak semudah tu lah. Matematik korang ni janganlah terlampau simple sangat. Ni ada accountant sebelah aku ni. Alright, sebenarnya kami memang kami bukan struggle, tapi kami membina subscribers kami yang mana subscribe kami ni dengan orang yang genuine. Maknanya dia betul-betul cari dan tengok kita punya episod ni. Kita tak go for
quantity, kita go for quality. Alright, so subscriber yang dah subscribe, terima kasih. Yang mana yang dah komen, yang mana yang dah beri pandangan dan pendapat tu, terima kasih juga. Yang mana yang dah sponsor kami sebelum ni, macam Toda, kita ada Menek Stay House dan kita ada Jibril, dan ramai lagi rakan-rakan alumni kita yang dah sponsor untuk podcast pergerakan Podcast Zaman Now ni. Sebab ya, macam Pres cakap tadi, NGO ni kita bergerak secara sukarela. Dan dana-dana pergerakan daripada Persekutuan Alumni UiTM juga kita dapat daripada alumni juga yang menyumbang. Alright, so Pres, kita dah masuk segmen yang kedua ni. Kita nak tanya, apa itu DPMM? Tempat dapat projek ke apa ni? Sebenarnya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni ditubuhkan tahun 1938. Tu sebelum merdeka tu. Sebelum penubuhan parti-parti politik yang lain ni, Dewan Perniagaan Melayu telah ditubuhkan. Bermula di Kelantan, lepas tu di negeri-negeri lain, sampai ke hari ini kita ada 15 cawangan satu Malaysia. Masa tu bergerak masing-masing, dan saya juga difahamkan pada ketika itu gerakan untuk kemerdekaan juga datang daripada peniaga-peniaga kita, ahli-ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia pada ketika itu. Pasal tahun 38 . Jadi selepas daripada itu, kalau nak bagi tahu, kita punya negarawan-negarawan juga ramai daripada Dewan Perniagaan Melayu. Sebagai contoh, di Kedah, yang di-Ketua Kedah dulu Tun Mahathir. So Tengku Razali Hamzah pernah jadi presiden. Biasa-biasa lah. Jadi Tan Sri Tajuddin Ramli, Tan Sri Wan Azmi, semua Tan Sri lah. So saya je yang biasa-biasa saja kan. Jadi pada ketika itu memang ekonomi untuk politik diberi kepada Parti UMNO, dan ekonomi diberi kepada Dewan Perniagaan lah. Waktu itu sampai ke hari ini sebenarnya kita Dewan Perniagaan, kita ada 15 cawangan yang saya kata tadi. Kita juga tubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu tahun 2010 macam tu. Yang mana Majlis Tindakan Ekonomi Melayu ni di dalam terdiri daripada 63 NGO ekonomi Melayu. Contoh Persatuan Remaja Melayu, Arkitek Melayu, Kontraktor Melayu lah, segala ni yang bertaraf nasional. Yang sekurang-kurangnya kena ada 7 cawangan satu Malaysia bergabung. Jadi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu yang Presiden Dewan automatically jadi Presiden gabungan pengerusi kepada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Selepas itu kita bergerak lagi, kita masa PKP, kita baru realise yang Persatuan-Persatuan Ekonomi Melayu ni bukan kita orang saja yang kena survive semasa PKP. Betul lah. Jadi nak berniaga, dan disebabkan masa tu kita nak mohon moratorium kedua. Pada ketika itu Perdana Menteri ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita dapat banyak aduan daripada persatuan-persatuan, sebagai contoh Persatuan Pengguna Islam Malaysia, TOKI, Persatuan Silat, Persatuan Ayah Henda, Persatuan apa ni yang bukan kata ekonomi betul saya bagi tahu tu. Jadi sebenarnya kita gabungkan, nama dia gabung. Jadi persatuan-persatuan yang bukan berdasarkan ekonomi ni kita gabungkan, jadi gabung, dan kita buatlah satu petition, kita pergi hantar sampai ke istana pada ketika itu untuk bagi tahu dan bagi pada Perdana Menteri yang kita perlu moratorium untuk rakyat-rakyat di bawah ni. Selepas daripada itu national level pula. National level kita ada 5 constituent chamber. Nama dia NCCM, National Chamber Industry Malaysia. Dewan Perniagaan wakil Melayu. Dia ada 5, yang wakil Indianya, wakil Chinese. So Malay Chamber of Commerce, Chinese Chamber, Indian Chamber, FMM untuk manufacturer, dengan International Chamber. So Dewan Perniagaan Melayu sebagai entiti yang paling lama, kita ialah wakil di dalam National Chamber of Commerce. Jadi apa yang peranan National Chamber? So di National Chamber of Commerce sama juga, kita berhubung rapat dengan pihak kerajaan. Contoh kalau ada bajet tak lama lagi kan, bulan 10 ni lah. Jadi kita dah bagi segala input kita kepada pihak kerajaan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu, kalau di luar sana masing-masing sembang pasal ekonomi lah, pasal bajet lah, pasal sekarang apa bersasar lah apa semua tu, mungkin sembang di kedai kopi dia habis kat situ. Tapi bila jadi ahli dewan, bila jadi ahli Dewan Perniagaan, boleh usulkan ke Dewan Perniagaan Negeri, dan negeri akan bawa ke pusat. Pusat kita tengok dan kita rangka,
kita buat proper, kita pergi berjumpa sendiri dengan kita punya pembuat dasar, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa dengan menteri-menteri. Jadi sebenarnya kita ni boleh jadi jambatan lah sebenarnya. Itu motif kita lah, menjadi jabatan kepada ahli untuk pembuat dasar demi untuk kebajikan ahli lah. Tapi dalam perlembagaan kita sebenarnya lagi berat, saya nak bagi tahu. Bila saya selak teruskan. Dalam perlembagaan kita ialah untuk memperjuangkan nasib orang Melayu. Dia bukan kata ekonomi saja. Nasib orang-orang Melayu. Jadi sebenarnya Dewan Perniagaan kita boleh jadi third force lah. Betul ke orang kata kata apa, kalau without orang nak masuk dewan ni nak dapat projek. Itu yang soalan yang saya dapat. Bila saya sembang dengan kawan saya lah, aku nak panggil presiden ni yang datang. Kau nak tanya apa? Aku tanya pasal soalan yang saya tanya lah. Diorang ni, kalau orang Melayu kita ni, kalau tak ada projek kerajaan, kontraktor Melayu kita ni memang tak boleh survive ke? Macam mana, Pres? Yang tu saya tak setuju lah. Mungkin zaman dulu, zaman dulu masa kita baru lepas merdeka, sebenarnya penjajah pun main peranan. Kerana pada ketika itu, untuk orang Melayu ni, dia jadi administrator. Pentadbir je lah. Pentadbir. Jadi orang Cina digunakan lah untuk bisnes. Kalau orang India ramai di estate apa semua. Jadi ini ialah fakta dan realitinya. Jadi bila selepas itu, of course kita berada di kebelakang lah dalam perniagaan. Betul. Jadi mungkin pada ketika itu dengan DEB, asal ekonomi baru apa semua ni, membuatkan pergantungan untuk projek-projek kerja-kerja pada ketika itu melalui Dewan Perniagaan lah mungkin. Jadi tadi saya dah sebut belum pasal KEB ni, Kongres Ekonomi Perubahan MARA semua ni. Itu belum. Jadi sebenarnya tahun 1965 Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama diadakan atas inisiatif kerajaan dan juga Dewan Perniagaan Malaysia. Itu kita punya baby tu. Kongres Ekonomi Bumiputera sampai sekarang masih ada Kongres Ekonomi Bumiputera. Yang mana lahirnya tahun 1965 tu lahirlah MARA. Kalau nak cerita-cerita indirectly MARA, KEB, MARA, UiTM. Itulah pusing balik DPMM lah. Sama aja. Jadi Melayu tak boleh lari daripada UiTM dan DPMM. Saya just nak beritahu lah. Ahli Dewan ni kita ada banyak color. Kalau parti politik politik Melayu negara kita dah berpecah sampai 9 lah berapa ni kan, berpecah. Jadi yang uniknya melalui Dewan Perniagaan Malaysia ekonomi ni menyatukan semua fahaman politik ni, ahli-ahli ni kat belakang. Maksudnya dalam Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Dan itu sebab saya kata Dewan Perniagaan ni kita boleh jadi third force. Kerana semua fahaman-fahaman politik ni dia duduk di bawah Dewan Perniagaan, dan kita sebenarnya boleh memikirkan bagaimanakah hala tuju pun sebenarnya kalau ikut members, kita dah campur daripada Dewan Perniagaan, campur dengan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, campur dengan gabung yang saya kata tadi, Persatuan Ayahanda lah apa semua pun belakang kita. Sebenarnya kita boleh jadi third force yang mencorakkan pemikiran orang Melayu ni, bagaimanakah untuk kita in fact memilih pemimpin-pemimpin pun. Sampai ke tahap macam tu. Boleh. Apa tidaknya kalau ke ahli kita semua, kita menjaga kepentingan ahli. Kita tidak orang kata hanya satu-satu fahaman saja. Contoh ni realiti. Kita cerita realiti di Malaysia. Jadi diorang semua bila menjadi ahli dewan, kita sama rata. Kepentingan ahli kita semua sama rata. Jadi kalaulah contoh dah kita punya semua member-member kita ni, kita cakap sekarang Dewan Perniagaan kita ada 10 kriteria untuk memilih pemimpin negara. Contoh nombor 1 yang tak rasuah, nombor 2 ini, nombor 3 ni kan. Tidakkah itu bukanlah mesti follow, tetapi kita boleh membantu untuk mencorak pemikiran orang Melayu kita macam ni. Datuk Seri Anwar pun cakap dia nak membentras rasuah. Jadi semua tu memang link. Jadi benda tu boleh membuatkan orang ramai faham apa masalah yang telah berlaku. Contoh macam sekarang ni cerita pasal
petrol. Petrol apa semua besar-besar tu kita bagi input. Kita bagi input kepada pihak kerajaan, mungkin orang tak perasan tahu-tahu dah keluar. Iyalah. Tapi tak tahu sebenarnya background ni mana kau kerja di belakang tabir ni. Kita jumpa semua kementerian-kementerian kita jumpa dan sisi libat urus sebenarnya kalau kementerian-kementerian memang panggil Dewan Perniagaan Malaysia. Dia bukan semata-mata nak projek lah kawan-kawan semua ataupun ahli-ahli usahawan yang mendengar podcast ni kan. Sebab bukan semata-mata masuk join Dewan ni bukan semata dapat projek. Join Dewan ni dapat projek. Tak. Okey, saya beritahu lah macam ni lah. Macam saya kata tadi, kita asalnya saya Dewan pun saya nak cari lubuk usahawan kat situ. Networking. Of course lah daripada networking itu barulah akan dapat kita punya bisnes. Tetapi ada juga ahli Dewan yang kata aku datang jadi ahli Dewan apa aku dapat? Aku tak dapat apa. Sebenarnya tak. Sebenarnya ada je yang orang datang bila duduk-duduk macam ni, start berkenalan, start share business card, lepas tu contact lah. Bila dah jadi ahli Dewan, kita punya WhatsApp group. Setiap negeri ada dia punya WhatsApp group untuk ahli. Dekat situ cross selling lah. Daripada pagi-pagi duduk cakap selamat pagi je. Jadi kita identify, orang ni cerita pasal projek Kementerian pendidikan contoh nak dia boleh supply kertas lah supply apa so kita orang ni dia boleh contoh jadi dari situ dia buat cross selling lah. Jadi sebenarnya nak semua suap tak juga dan saya nak bagi tahu usahawan Melayu sekarang ni yang kita tengok tak dia orang memang bukan macam dulu bukan kata mengharapkan hanya projek kerajaan saja tak ada. Susah, Pres. Tak ada. Itu sebenarnya mungkin satu momokkan saja yang mana saya boleh pastikan yang memang orang Melayu kita dah berubah. Tak ada. Kita ramai usahawan ada yang duduk di Kazakhstan berniaga Hadid. Salah satu ahli kita buka niaga di sana ada yang Bayam berniaga di China. Maknanya international pun ada. Dan kita Dewan Perniagaan kita buka satu satellite office insya-Allah bulan 11 ni di Kazakhstan kerana salah satu ahli kita ni dia dah duduk di sana nak setahun nak memahami culture saja. Dan alhamdulillah dia berjaya dan dia dah ada dia punya networking di sana. Jadi kita buat smart partnership lah. Kita buka satellite office di PMM di Kazakhstan. Jadi tak ada buat kata mesti dapat projek daripada government saja tidak ada. Yang pentingnya kat sini yang kita perlu ambil ialah kalau kita berniaga seorang-seorang ni kita kesorangan dah. Tapi kalau kita bersama dengan partnership ataupun jadi membership Dewan ni suara kita ni didengar. Maknanya start tahun macam Pres cakap tadi start tahun bajet belanjawan negara ni input tu datang juga daripada DPM. Ada kita main peranan untuk membagi. Satu contoh lah nak cakap jugalah. Masa PKP dulu kita semua tak boleh keluar kan. Jadi ada banyak juga online macam podcast juga dulu kan. Macam zaman tak boleh keluar dulu. Dan kita Dewan Perniagaan saya bagi tahu untuk lembaga hasil dalam negeri untuk pembayaran balik pembayaran cukai tu kalau boleh yang penalti tu boleh tak extend tahun depan lah baru bayar. Sekarang kita cerita prinsipal je lah nak bayar pasal cash flow basic lah dulu kan. Apa yang berlaku alhamdulillah LHDN mendengar dan keluarkan satu ni memang mengatakan okey untuk penalti di extend bayar ke tahun yang akan datang. Jadi kita dapat monitorium lah kan. Yes. So itu semua berlaku. Alright. So semua saya nak tanya Pres satu soalan lah kan. Semua apa sekarang ni ramai peniaga-peniaga yang bernaung di bawah DPMM. Pres pun dah jumpa dengan macam-macam generasi daripada generasi Tun, Tan Sri dan Gen Z sekarang ni kan. Apa masalah usahawan kita sekarang ni kan? Tentang modal ke ataupun dia tak cukup ilmu ke atau apa? Masalah usahawan sekarang ialah peluang. Itu je. Sekarang orang Melayu kita modal yalah kita tak nafikan lah dia ikut beberapa peringkat tetapi yang paling penting ialah peluang. Kenapa saya kata peluang? Kerana projek-projek besar ni sebenarnya dulu ada konsep payung tetapi gagal. Jadi sebenarnya Dewan Perniagaan saya lancarkan awal tahun ini Gerakan Ekoniaga Madani. Gerakan Ekoniaga. Kenapa nama Ekoniaga? Ekoniaga bermaksud satu ekosistem. Kalau nak buat rumah tu daripada paku, daripada batu, daripada simen, daripada apa semua tu sepatutnya dia punya satu ekosistem tu kita orang Melayu kena ada di setiap point tu. Jadi bila sesuatu projek besar tu diberikan peluang kepada orang Melayu, Dewan Perniagaan kita buat konsortium
Kita ada buat masa ni kita ada 10 konsortium, konsortium pembinaan, konsortium telekomunikasi, konsortium kilang perabot dan semua. Bila projek tu besar, barulah anchor yang kita pilih betul-betul player orang Melayu yang berjaya ni, dia akan, kalau katalah construction G1 sampai G7, bila yang kita bagi anchor tu pada G7, of course nanti untuk yang lain-lain tu dia akan bagi kepada dalam dia punya konsortium tu lah. Jadi merasalah G1 ni untuk satu-satu projek, merasalah dia pasal kita dah rangkumkan dia dalam satu konsortium yang mana pengalaman untuk katalah satu konsortium ada 10 syarikat kecil dan besar. Jadi kita boleh kumpulkan dana-dana capital bersama-sama, pengalaman campur-campur 10 company ni jadi satu. Jadi kalau ini dah berlaku, pengalaman anchor tu pun katalah dah international level. Jadi untuk projek-projek yang besar ni, bagilah kepada konsortium-konsortium ni. Kalau kata kecil-kecil datang, mungkin pandang tak pandang, tapi kalau dah kata ni yang anchor tu sendiri kuat. Jadi bila ada peluang untuk dapat job yang besar, barulah secara tidak langsung kita boleh menghidupkan. Yalah, yang kecil-kecil yang kecil-kecil ni dia akan ikut. Dia akan jadi itulah dia, bukan kata kita dana, alhamdulillah kerajaan banyak bantu. Ya, banyak macam kan. Ada, dan tak boleh nak kata itu orang Melayu kita ni tak dapat dana, itu tak betul. Banyak dana, banyak peluang, tapi peluang tak ada. Cuma saya mungkin nak bagi tahu juga, ada GLC atau public listed company yang mana dia combinekan kontrak-kontrak tu terlampau besar. Katalah 100 juta. Memang takkan dapat. Bila 100 juta takkan dapat lah. Jadi dia kata untuk efisiensi lah, apa semua nak senang monitor, tak ada. Sebenarnya benda tu dipecah-pecah lah. Daripada 100 juta tu, pecahkan satu ni 10 juta. Ada 10 konsortium Melayu yang boleh sama-sama terlibat. 10 juta taklah berat sangat. Daripada 100 juta. Jadi sekarang ni siapa yang ready untuk projek-projek yang besar? Bukan orang Melayu kita. Itu reality. Kita cerita reality. Itu yang menyebabkan asyik-asyik kata orang Melayu adalah meniaga kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Peluang tak ada. Yang besar tu banyak, sebab kita tengok macam-macam projek naik. Projek mega. Di KL, di negeri-negeri, projek mega kan. Tapi itulah orang kata, mana pergi kontraktor Melayu. Kadang kita tengok kan dia ada papan tulis kan, pemaju siapa. Kadang kita berkata lah, check. Boleh check, semua boleh check kan. Nama penjaga projek dia siapa kan, kita tengok. Nak cerita pasal Alibaba sikit? Boleh, tak masalah. Cuma saya nak cakap kat sini, ialah saya pun berniaga, kawan-kawan saya pun ramai yang berniaga. Dia kata sampai 2 tahun isi perolehan ni tak dapat. Padahal banyak beremah dah berumah ni kan. Aku dah start ke sama start dulu. Betul. Kan? Cerita kan. Okey, saya cerita pasal ni Alibaba lah. Alibaba Allah. Ni cerita zaman dulu lah. Alibaba, kita pun dah faham apa itu Alibaba. Siapa yang start dulu Alibaba ni? Ramli lah. Jadi bila Alibaba ni, kita total sub lah orang Melayu. Pada ketika itu, yang mana kalau kita tengok jurutera kita berapa orang, accountant kita berapa, apa semua. Tapi sekarang ni kita dah ramai profesional. Berlambak. Ramai yang ada expertise dalam banyak bidang. Jadi Alibaba ni sekarang dah berubah sebenarnya. Dia bukan Melayu total sub ke China, dah tak macam tu. Kita dah total sub pula ada ke Bangladesh. Contoh ini jauh begini. Ni jauh jadi foreigner pula. Jadi maksudnya Melayu kat Malaysia dengan Cina kat Malaysia ni, India kat Malaysia ni kan, bukan dengan sesama kita ni, dia dah dapat projek dah dengan foreigner pula. Bangladesh, Pakistan. Ini saya boleh sebut sebab kita duduk dalam ekosistem kita tahu. Jadi saya bagi tahu, kita Dewan Perniagaan, kita pergi turun ke bawah. Kita pergi turun bawah. Gegar kan? Gegar. Kita pergi ke Pasar Borong. Pasar Borong kita pergi. Kita pergi boleh nampak. Ini semua siapa yang kerja ni? Kan? Tengok semua foreigner. Jadi kita pula berebut dengan dia pula. Kita berebut dengan foreigner. Dan kek kita ni besar. Tapi saya rasa lah separuh kek kita ni dah diambil oleh foreigner. Bukan diambil, dicuri sebenarnya. Sisa Alibaba lah ni. Jadi konsep baru. Saya nak beritahu juga. Sekarang ni ada pula konsep baru yang mana kalau dulu, aku total sub dekat kau, aku bagi kau 10%, kau duduk diam-diam. Tapi at least bagi orang tu.
yang di Baba kan tu, Alibaba tu yang dapat dah 10%. Sekarang tak, dia ambil dia driver dia punya IC. Betul. Kau staff aku, kau bagi aku IC kau. Dia ambil. Tak minta pun dia pergi ke HR dia ambil, dia apply. Buka company. 100% company tu jadi company Melayu. Tak payah sub kat siapa-siapa, tak payah bagi commission, katalah dapat 100,000 untung. Kalau dulu kata okey aku bagi kat kau ambil 10%. Sekarang tak ada. Dah. Jadi manusia semakin yang you kata pasal taraf bumi tu. Sekarang ni pun yalah kita dia hanya taraf je lah. Taraf je lah. Macam makin lama kita ni dah, saya cakap ni base pada saya pandangan sini dan juga pemerhatian saya di Shah Alam. Right? Yes, dah tak ada dah kedai-kedai Melayu. Runcit Melayu tak ada. Dah habis, tutup. Section 2 ni tempat kita makan dulu ni, yang tempat kau makan nasi goreng RM2 tu dah tak ada orang niaga dah. Kan? Saya nak tambah sikit lagi. Masa kita buat walkabout ni, kita round sampai ke tengah-tengah KL tu. Sampai waktu tengah hari. Bila waktu tengah hari, saya nampak gelandangan beratur mau makan. So pada kita, ni yang gelandangan ni mestilah foreigner. Betul? Yang bagi makan mestilah kita. Bila pergi tengok, rupanya yang beratur-beratur ni semua orang Melayu lokal. Yang bagi makan tu sebenarnya Bangla. Maksudnya siapa tokey sekarang ni? Siapa tokey? Ini realiti yang berlaku. Tak payah pergi jauh, di Kuala Lumpur saja. Yang bagi makan gelandangan ini ialah Bangladesh. Pasal apa? Dia yang meniaga. Dia jadi tokey. Dia pula yang bagi kepada. Jadi boleh fikir-fikirkan benda ni kena fikir-fikirkan. Lagi satu, kalau setakat nak kata susah sangat, kita orang biasa ni, kita pergi kat macam saya kata pasal borong tu kan, kita boleh nampak foreigner yang macam makan. Takkan pun rasa tak nampak. Itulah saya nak tanya Prais lah. Macam korang sendiri sebagai dewan kan, ada akses kepada penguatkuasa sebab korang pergi sebagai dewan. Tak pernah berjumpa ke dengan balai daerah ke Dewan Bandaraya macam-macam dah kita pergi. Tetapi macam itulah. Jadi sesuatu perlu dilakukan. Dan kita kena support lah pasal government of the day. Ni nak beritahu lah. Dia menyatakan kita support government of the day. Nampak gayanya bila dah ada dengan ekonomi madaninya, menaikkan lantai, menaikkan ceiling semua, bagus. Jadi Datuk Seri Anwar pun nak suruh hapus rasuah kan. Jadi pada saya kat bawah ni, penguasa kita kena tengok betul-betul. Kerana kalau benda ni tidak dibenteras, habis lah. Habis. Obviously, kadang kita tengok macam tak terbendung. Kedai-kedai gunting yang foreigner ni tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Kedai runcit dah tak ada dah. Kedai runcit Pak Abu. Dia guna nama kecil Pak Abu, tapi kat dalam tu bukan Pak Abu. Tapi ada juga kes yang mana bila kita pun kadang-kadang order tu try lah pakai Grab Food kan. Ada yang rider tu datang, dia kata minta maaf, memang nama kedai nama Melayu, sebenarnya saya ambil tadi daripada kedai Cina. Dah kira halal tak halal pula kat situ. Nampak tak? Jadi itu antara benda yang kita kena tengok bila online. Sekarang ni kan online. Kita ahli dewan pun kita bekerjasama dengan ada usahawan Melayu kita buat involve dalam AI, fintech semua ada kita. So macam mana korang transfer yalah kita daripada analog dulu sekarang ni dah masuk zaman AI yang tak ramai usahawan gig. Macam zaman press dulu zaman zaman kita dah kan. Sekarang ni macam mana korang dah ada satu department baru ke untuk tackle gig? Sebenarnya kita tahun lepas kita pun dah pergi panggil semua yang tech ni lah, yang budak-budak Melayu kita yang pandai techpreneur yang pandai ni semua, kita bergabung antaranya seperti Lekit Tech lah maksudnya dia pun AI. Jadi bila kita pun tak nak ahli kita ketinggalan, so kita buat latihan, kita bagi exposure. Tapi kita punya company company tech Melayu ni ramai kan, banyak kan, ramai budak-budak Melayu kita pandai lah. Tapi macam mereka ni kita belakang, saya tak tahu mungkin sebab macam Prais cakap tadi lah, peluang dan ruang tu sama je macam ni. Bila macam saya kata, bila peluang tidak diberikan untuk projek-projek yang besar, tak melalui konsortium, jadi aliran daripada kata projek besar tu 1 bilion kan, 1 bilion berapa bilion, jadi sebenarnya nikmat daripada 1 bilion tu tak mengalir sampai ke bawah. Dia bila tak mengalir dalam satu ekosistem, kita tak ke mana lah. Kita akan dapat job yang kecil-kecil, buat longkang, buat berapa 50,000. Jadi sesuatu perlu dilakukan, dan itu memang kita sentiasa. Apa tindakan Dewan sebenarnya? Itu sebab kita buat GEMA ni, GEMA Gerakan Ekonomi Madani ni, antara dia punya pokok objektif kita, kita buat konsortium. Ada 10 konsortium
bidang yang termasuklah bidang AI, termasuk bidang telekomunikasi, teman-teman kita buat konsortium dan kita pilih anchor maksudnya company besar Melayu. Okey, kita ambil. Okey, sekarang ni kita susun. Daripada G1 sampai ni okey, semua duduk-duduk kat situ. Jadi itu secara tak langsung terus dapat limpahan dia kepada syarikat-syarikat ekosistem Melayu. Yalah, kita nak bagi hidup je bila ekonomi dia menjadi sistem dominos kan. Kalau misal di atas tu tak bergerak, dia putus rantaian tu kan. Betul. Ada tak di DPMM sediakan kemudahan kewangan untuk pinjaman kepada kontraktor yang sangkut nak bayar projek ke apa semua, ada tak benda macam tu? Okey, dia macam ni, bila kita di Dewan Perniagaan, bank, financial institution, dia ada produk dia. Betul. So yang pertama dia akan datang ke Dewan Perniagaan untuk war-warkan produk-produk mereka. Dia boleh bagi bantu yang 10,000 lah, yang tekun lah, yang apa semua 50,000, yang apa semua tu. Dia datang ke Dewan dan kita war-warkan kepada ahli-ahli kita. Untuk kita sendiri dana sebenarnya memang kita tak ada lah. Kita punya income datang daripada membership. Daripada membership. Dan bila selain daripada tu, of course siapa yang nak get involved, nama pun NGO, lillahi ta'ala, kita keluar poket kita sendirilah. Alright. Sebagai satu inisiatif Persekutuan Lunar UiTM dan juga DPMM, kita akan keluarkan 10 episod bersama dengan DPMM khas untuk kita menerbitkan episod-episod yang berkaitan dengan ekonomi Melayu Bumi Putera lah. Kita akan cover semua topik daripada MARA, gig ekonomi, dan kita akan panggil pakar-pakar daripada DPMM sendiri yang akan datang untuk bercerita tentang 10 tajuk yang kita akan reveal insyaAllah dalam next episode nantilah. Alright. Itulah kita punya kerjasama yang kita dapat bantu. Sebab kita tengok pergerakan sekarang ni press, kita semua nak kena tunjuk. NGO yang berlaku sekarang di Palestin, kita tahu ramai NGO dah bergerak kan. Nak kena tunjuk, maksud saya nak kena di social media kan. Tapi pergerakan di PMM ni macam silo sangat. Dia di bawah radar, kita tak tahu. Yalah, macam press cakap kita keluar di berita, surat khabar, itu orang tak tengok dah press, orang tak baca. Dengan kerjasama kita ni insyaAllah kita akan buat 10 episod dengan DPMM ni, kita akan bercerita tentang secara total tentang ekosistem Melayu, ekonomi Melayu Bumi Putera ni. Alright, so itu sedikit yang lebih agak panas sebenarnya lah tentang ekonomi Melayu ni kan. Kita ramai saya kontraktor yang tak ada nak survive, projek dah tak ada. Projek ada sebenarnya press yang kita tengok kan, tapi tak terlimpah kat kita. Jadi because kita hanya ramai yang dapat hanya projek-projek kecil. Jadi limpahannya pun kecil lah. Jadi itu sebab kita kata bagi peluang kepada usahawan Melayu untuk dapat projek-projek yang besar. Sebagai contoh, kita ada jumpa buat kunjungan hormat dengan Perdana Menteri. So pada ketika itu kata tanah reserve tanah Sungai Besi tu, Bandar Malaysia. Bandar Malaysia. Bandar Malaysia tu 400 lebih hektar. Jadi alhamdulillah PM pun cakap dia nak gazetkan 50 hektar tu jadi tanah reserve Melayu. Jadi kita pun Dewan kita cakap kalau boleh 50 hektar yang dah direservekan tanah reserve Melayu tu, apa kata bagi kepada ahli Dewan Perniagaan supaya kita usahakan 50 hektar tu sebagai satu projek di Bandar Malaysia, supaya kita dah susun kontraktor-kontraktor ni semua. Kita dah susun, harap-haraplah doa sama-sama agar pembangunan Bandar Malaysia ni dapat kita sama-sama bangunkanlah. Sama bangunkan. Ada tak suara-suara sumbang yang dekat bawah tu yang mana bukan ahli Dewan? Itu Dewan boleh lah, dia kabel besar-besar semua kan, kami ni mereka kecil je. Sebenarnya itu normal, itu perception. Pasal Dewan Perniagaan yang paling lama kan. Jadi sebenarnya ahli kita daripada sekecil-kecil, kalau soprop seorang tu pun boleh jadi ahli kita sampai sebesar company. Jadi kita punya range, kalau kita pergi yang kecil, yang besar kata apalah Dewan Perniagaan ni si meniaga kecil-kecil je nak fokus, yang besar ni patutlah tak maju contoh. Kalau kita pergi yang besar, yang kecil ni ini semua fikir-fikir yang besar, yang kecil ni tak bantu pula, dah tersepit. Jadi kita cuba sedaya upaya lah sehabis mungkin, pasal kita cover semua, kita cover yang sekecil-kecil sampailah yang besar. Jadi semua jadi ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Alright, so gajian-gajian lah korang tengok ke website ada kan, website ada Facebook pun ada, cuma jangan update lah. Yalah, kita tengok kena beralih kepada era digital. DPMM dah mula, pada saya dah mula kena start tunjukkan movement korang tu, apa yang korang buat, meeting yang korang buat. Recent ni ada persidangan meja bulat tak salah saya, hari Isnin last week tu kan. Kita ada persidangan meja bulat. Kita jemput
pakar ekonomi kita lah, Tan Sri Nur Azlan, untuk bercerita pasal ekonomi Melayu, status terkini. Jadi kita open, panggil semua kepala-kepala NGO ni, tak kira lah ekonomi ke tak ekonomi, kita panggil. Itu memang kerja kita lah. Maksudnya kita panggil, kita duduk sit down masing-masing, bagi input-input direct kepada ahli, dan kita akan bawakan kepada pihak pembuat dasar lah. Alright. So lepas ni kita akan bersama segmen ketiga ni nanti. Saya nak tanya tentang orang kata apa, bukan kartel lah, kita nak tanya tentang kartel kan. Macam mana peranan DPMM boleh memainkan peranan untuk menghapuskan kartel-kartel ni, sebab mungkin kartel-kartel ni lah yang puncanya harga barang naik, puncanya yang kecil-kecil ni tak dapat projek. Alright, kita kembali selepas ni, podcast Zaman Now. Selamat menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Terima kasih yang support podcast Zaman Now. Kita jemput alumni UiTM untuk kita datang ke podcast ni dan bercerita satu pengalaman mereka waktu belajar di UiTM dan juga ilmu apa yang mereka ada untuk mereka kongsikan di pentas podcast Zaman Now ni bersama dengan masyarakat, insyaAllah. Hari ini bersama dengan saya Cik Syahrin, Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Besar dewan ni kan. Kita ada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Perniagaan Melayu India, Dewan Perniagaan Melayu Cina, kan? Dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni lah yang mewakili kami Bumi Putera ini di NCCM lah, National Chamber of Commerce. Alright, tapi itulah kurangnya taring. Sebab tu kita panggil, kita bekerjasama dengan podcast Zaman Now dan DPMM ni untuk kita bercerita berbagai-bagai inisiatif sebenarnya yang DPMM ni buat. Dia besar, DPMM ni sebenarnya peranannya, cuma mungkin ada yang terlepas pandang dan tak tahu. Mungkin yang nak berniaga, mula-mula nak berniaga ni kan ramai orang owner produk. Mereka ni lebih gemar bergerak solo kan. Perasaan dia orang tak nak berpayung di bawah dewan juga. Tak juga. Ada ramai yang berniaga biasa-biasa pasar malam apa semua ni, yang kecil. Itu pun di cover juga? Kita cover juga, dan kita panggil wakil-wakil daripada kementerian, daripada agensi, daripada financial institution datang, dan mereka kita bagi latihan, kita war-warkan. Jadi sebenarnya nak tak nak je. Kalau betul nak datang, dapat. Dan dapat ni maksudnya bukan dapat projek tau. Maknanya kita dapat benefit lah, banyak benefit kan. Networking tu sangat penting lah. Business is about networking lah. Kalau kita shop sendiri, kita ada barang tapi kita pun tak tahu nak jual, tak kenal siapa, nak jualkan di sana di sini apa semua, tak ada networking, habis. Itulah, lepas tu salahkan kerajaan tak bantu. Tak lah, banyak dah sebenarnya kerajaan bagi banyak sangat. Kami sendiri pun, saya dapat daripada Teko, daripada Mara, kawan-kawan saya ni dapat dia sewa office daripada PUNB. So kerja korang hanya Google dan pergi cari sikit dia. Kalau malah juga join DPMM. Tapi make sure bukan individu tapi company. Yalah, company akan appoint proxy ialah director company tu lah. Dia jadi ahli lah. Tapi ahli sebenarnya ialah syarikat. Apa kelebihan sebenarnya Pres untuk dapat join DPMM ni? Itulah, makna kata macam saya bagi tahu, ahli berapa bayar? Ahli kita bayar untuk murah je. Untuk enterprise RM50 setahun. Untuk senior berhad RM150. Tapi kalau nak dibandingkan membership fee tu dengan networking yang ada, yang kita ada potential klien kita di situ, dan exposure-nya besar. Contoh macam katalah Matrix nak bawa ataupun Mara, dia ada go to global. Go to global tu. Bawa produk-produk usahawan kita ke luar negara. Jadi bila kita bersama-sama dengan Mara Dewan Perniagaan, so kita bawalah ahli-ahli kita sekali. Jadi kalau bergerak bersendirian, tak mau join Dewan Perniagaan, peluang tu tak tahulah. Betul tak? Of course lah, kalau Mara pun dikata kenapa kita nak bekerjasama dengan Dewan. Pasal Dewan Perniagaan kita kena ahli kita. Kita tahu ahli kita punya office kat mana, kilang kat mana, dah berapa lama, betul tak betul, apa semua kan. Jadi kalau kita bergerak seorang-seorang, kita nak pergi seorang-seorang, kita berniaga dekat luar negara, macam mana? Betul tak? Tiba-tiba kau bawa kau punya sama bilis tu kan, pergi ke Kazakhstan, memang tak lah. Maksud saya survival tu agak agak ni antaranya lah. Bila kita ada, dan bila di National Chamber of Commerce, saya dan sahabat-sahabat kita bergaul bersama Chinese Chamber punya member, Indian Chamber punya member, FMM punya member, iaitu manufacturing. Jadi bila ada program bersama,
Okey. Of course kita akan bawa ahli. Kita nak bawa siapa lagi? Ahli kita lah nanti. Kita Iyalah. pun tak larat. Kalau kita semua event-event tu kita nak pergi sendiri. Okey. Kita agih-agihkan. Jadi Alright. kita bawakan pada ahli-ahli negeri. Datang. Pergi bergaul. Dan setiap negeri pun sama. Dia ada juga Chinese Chamber-nya. Ada juga Indian Chamber-nya. Okey. Contoh kalau di Pahang lah katakan. Dia ada dia punya chamber yang lain tu. Jadi di Pahang punya chapter negeri bersama-sama dengan ahli. Okey. Jadi kita It's a bergaul, niaga. Huge networking. Business is all about Memang. networking. Yeah. Cuma saya nak tanya Pres tentang penggunaan Dewan, perkataan Dewan tu sendirilah. Recently banyak macam-macam. Bila saya duduk dengan Pres ni kan, Dewan Perniagaan rumah dengan taman pun jadi kan. Dia nak dewankan juga. Jadi itulah kita beritahu bila contohnya macam duta-duta. Ni nak kata pasal kita di-recognize kan. Contoh international level, Dewan Perniagaan, kita Chamber of Commerce kata macam saya selalu sebut ni. Kita pergi New York, pergi di New York Chamber, kita buat kunjungan hormat dengan New York Chamber. Pergi Mekah Chamber. Turki Chamber. Setiap state ni ada Maksudnya chamber setiap lah. negara memang recognize Chamber of Commerce. Apatah lagi Kadin, Kamar Dagang Indonesia, kita pergi. Jadi sebenarnya Dewan bukan hanya di Malaysia lah. tetapi di luar. Akhir-akhir inilah contoh bila ada duta-duta yang pergi, bila dia datang, of course dia buat kunjungan hormat dekat kita. Jadi dia pun pening. Dekat Malaysia ni banyak sangat dewan. Banyak sangat dewan itu, dewan ini. Negara lain semua satu dewan je. Jadi kita pun dah tulis surat kalau boleh kan. Nama Dewan Perniagaan ni direservekan lah. Bukan semua orang boleh. Dan baru-baru ni dah jadi trend dah pula. Dewan tak nak buka Khamis Yang Berhad dah. Dia buka Dewan Perniagaan dia sendiri dah nama apa dulu. Jadi suami jadi presiden, isteri jadi timbalan, anak jadi Setiausaha Agung. Pun ada. So boleh lulus jadi kat sini mungkin ada yang terlepas pandang. Jadi bagus juga hari ni kita boleh bagi tahu lah kan. Nama Dewan Perniagaan tu kalau boleh kita reservekan lah. Bukannya sewenang-wenangnya. Kalau dia level persatuan, kita kena reservekan lah. Jadi persatuan ada yang by right, kalau dah nak beranak je macam ni, members tak ada, Senin Berhad lah, buatlah company. Dia tak boleh lah, dia orang pun nak gunakan pasal apa. Bila guna title Dewan Perniagaan ni, dia pergi ke overseas, nanti orang nampak dia macam mewakili berapa ramai ahli ni, padahal dia nak beranak pun ada. Saya cakap ni, saya just cakap supaya bagus juga ada platform macam ni, kita nak bagi tahu. Tolong tengokkan sikit. Jangan sewenang-wenangnya bagi sewenang sampai duta-duta businessman daripada luar pun dia pun mana satu chamber aku nak pergi ni, banyak betul chamber. Jadi chamber yang paling lama Melayu Dewan Perniagaan Malaysia. Kita tahun 38. Saya nak rusik sikit tentang kartel ni, Pres. Kartel ni tak tahulah, kita mungkin sebab kartel ni harga barang naik, ada orang kata pun sorok barang kan. Macam mana tidak peranan di PMM untuk kartel ni sebenarnya? Dia sebenarnya kartel ni memang satu benda yang membarah lah memang bila kartel ni pasal bila yang dah besar. Sebagai contoh, bila dia dah dapat satu projek yang besar, so dana dia pun besar, modal dia pun dah makin besar. Jurang antara orang yang dapat job dengan tak dapat job ni mesti makin lama jurang dia semakin besar, betul? Betul lah. Jadi bila tak bagi peluang macam saya kata tadi, kita punya modal pun nak fight dengan diorang pun tak boleh. Jadi bila dah makin lama, diorang ni dah jadi duit dah banyak. Mulalah dia kontrol semua. Semua ekosistem tu dia kontrol. Secara naturally dia orang akan jadi kartel lah. Pusing kat mana, pusing sini, pusing sini. Jadi orang Melayu kita ni dia jadi apa tau? Dia jadi kau tukang sambut je lah kalau projek kecil-kecil kat bawah. Nanti kau lah ambil juga produk daripada dia. Saya nak bagi tahu contoh lah. Kalau kita nak maju dalam construction contoh, kita ada ke orang yang produce, orang Melayu kita boleh produce sebatang baku? Tak ada. Kita dah berapa tahun merdeka ni. Betul. Cerita dia kalau nak buat construction kan, dengan pasirnya berapa ramai kita yang ada. Tak ada pasir lah, batu lah, apa semua ni. Tak apa. Itu naturally. Tak payah dibuat-buat. Kartel ni dia wujud disebabkan peluang tidak diberikan. Tak dapat. Kan? Jadi kita macam mana nak berkembang? Yang dapat ni dah besar, diorang makin besar. Diorang makin besar. Dah jadi kartel. Contohlah presiden macam simen. Simen ni kan. Barang mentah untuk simen ni naklah batu kapur apa semua tu kan, nak kena ada bukit. Kalau lah kan, tapi dah masuk cerita bukit dah kan. Cerita bukit ni pula kan. Tapi itulah maknanya peluang tak diberikan kan. Maknanya ekosistem tu terbantuk lah. Sampai juga satu masa kita nak minta projek, nak minta job, nak kena isi statement kewangan kena cantik.
dah tak ada projek, dah isi dah tak dapat. Macam mana dapat kukuhnya tak dapat lah company tu? Jadi kalau masuk je nak bid, alamak ni experience tak ada. Memanglah tak ada experience. Kau tak bagi experience. Jadi itu sebab kita macam saya cakap tadi, satu benda kita dah berjaya. Terima kasih pada Petronas bagi juga apa tu award, pemasangan tu kepada konsortium di PMM. Kita pastikan dah konsortium dah dapat. Bila konsortium dah dapat, dapatlah. Akan datang bolehlah tulis projek daripada Petronas kan. Bila masuk dekat company profile tu, ini bagus. Jadi benda tu memang memerlukan proses. Jadi bila kata kartel tadi, saya nak bagi satu lah contoh lah. Saya teringat ni saya cakap. Macam tak apa. Hembus kita orang Melayu kita ni dulu pun pergi kalau time cuti kita pergi jalan merata lah. Tapi orang Cina tak. Dia pergi berjalan overseas bukan jalan saja. Dia pergi exhibition. Dia orang pergi exhibition. Saya biasa kita pergi Dubai, kita pergi mana. Kita pergi exhibition. Canton Fair. Kenapa? Dekat sana lah banyak produk-produk baru yang memang belum ada pun di Malaysia. Kadang-kadang tu bukan kena bayar pun. Kita pergi cakap, okay, you punya teknologi ni bagus. Ada tak kat Malaysia? Tak ada. Ada tak kat Singapura? Tak ada. Ada kat Indonesia? Tak ada. Ada kat Thailand? Tak ada. Saya nak ambil semua ni. Boleh. Dia bagi. Tak payah pun kita nak bagi duit. Okay, sekarang saya nak pasarkan you punya produk. Tak payah. Tetapi dia bagi masa lah. Kalau dah 6 bulan kau tak dapat tak dapat keluar modal kan, dia ambil lah balik. Maksudnya kita panggil nama dia principal Jadi dia orang ni bila masa dia nak buat R&D apa semua tak ada. Bila pergi ke exhibition ini dia orang dapat right. Sole distributor, sole agent, sole apa di Malaysia. Macam saya kata tadi, ada saya pernah pergi. Kalau dah Singapura pun tadi, aku nak jugalah. Kalau tak ada Indonesia, aku nak jugalah. Kan? Jadi dari situ barang, dekat Malaysia ni kalau nak beli daripada Syarin contoh. Dari situ dah berkembang. Tapi mentaliti tu pun kena. Janganlah semata-mata kalau berjalan ni orang kata apa, sonok-sonok je kan. Satu lagi macam mana diorang berkembang. Kita mindset dulu kalau kita balik sekolah main bola lah, main guli, main gasing lah, main apa. Tapi tengok diorang balik tolong bapak. Kalau kedai motor lah. Ya, betul. Kalau basikal, kedai basikal lah. Ini aku nak tanya sebenarnya. Betul. Jadi itu secara tak langsung dia belajar dia punya skill. Sekarang TVET lah kan. Jadi diorang ni dah belajar daripada tu, dah belajar nak ambil barang daripada kerai runcit pun diorang bayar. Itu sebenarnya satu pelajaran proses. Jadi bila dah lama-lama dia pula akan mewarisi apa semua. Jadi mindset ni perlu. Yalah. Benar itu. Kakak dah banyak ni. Alright. Tapi saya tak menolak lah, betul juga apa yang Presiden cakap tadi. Maknanya banyak exhibition kat luar sana ataupun di KL sendiri pun dekat Convention Center, dekat MIND semua tu kan. Banyak sangat exhibition setiap bulan ada. Pergi tengok peluang apa yang ada. Kadang-kadang kita tak mampu keluar negara, Pres. Kita boleh tengok apa yang ada kat Malaysia ni. Banyak Mihas lah apa semua. Mihas tu itu semua produk-produk. Ya, untuk membantu juga usahawan-usahawan kita lah. Cuma itulah peluang ni Pres cakap dah ada. Peluang mungkin limited. Tapi kalau sebagai seorang Melayu ni, kita boleh mewujudkan peluang. Ya. Kan? Peluang ni boleh sentiasa diwujudkan. Tapi kadang-kadang contoh dah Presiden, kita pergi ke New York, kita jumpa satu sistem ni. Sistem ni mahal sebenarnya. Bolehkah kita datang di PMM untuk berbincang macam mana nak merealisasikan benda ni? Boleh. Tapi itulah saya nak kata, kita punya limitation ni kadang-kadang orang ingat kita ni agensi kerajaan. Kita bukan. Kita bukan agensi kerajaan. Kita ni sebenarnya tak bergaji dan memang kita nak contribute balik. Yang dah berjaya-berjaya ke yang ada terlebih duit sikit ni apa semua. Kat ni Dewan Perniagaan lah. Bukanlah kata terlebih kan ada orang kata ni presiden ni kaya ke atau siapa-siapa yang Dewan hanya yang kaya. Bukan. Maksudnya kita contribute balik dari segi tenaga, fikiran, apa semua contribute balik. Tetapi kita ada limitation lah because kita bukannya agensi kerajaan. Kita kalau tadi tanya ada bagi pinjaman pun tak adalah. Tak adalah kan. Cuma laluan tu bolehlah dibagikan. Mungkin saya nak bagi tahu sikit lagi. Ada beza cara kita berfikir. Sebagai contoh, untuk dapat loan. Ada satu peluang. Zaman dulu ada nama Smidek ke apa. Adalah. Smidek. Pernah dengar. Dulu bila pergi tu, bukan Smidek. Jadi bila pergi ada satu orang depan saya ni, dia ambil kita orang Melayu lah. Kita ambil borang sendiri. Seorang-seorang kita lah. Tapi Cahaya Nur Nalip pergi dia ambil banyak-banyak. Dia kaut banyak-banyak. Dia ambil borang banyak-banyak. Dia isi bersama-sama. Apply sama-sama. Ini orang Melayu kita. Aku dapat seorang
Nanti kau habis padahal tak boleh ambil banyak pun, ada Yalah. limitation. Tetapi itu pun satu mindset yang kita perlu ubah. Sama-sama lah. Contoh ada satu tempat tu bila kita pergi junk shop. Okay. Junk shop ni bila saya tengok, ni ada satu junk shop ni Cina ni kan, Kedai saya dah baik. Satu hari saya pergi dah 2-3 junk shop sebelah dia. Okay. So saya kata, you sekarang ada competition sikit lah. Sebelah sudah ada 2-3 junk shop. You punya kompetitor. Kawan, dia kata. Ini semua saya punya kawan. Saya yang panggil dia duduk sebelah. Nampak? Saya pula, alamak. Pasal apa? Kalau you pergi satu tempat, you tak ada choice. You nak cari itu barang, tak ada saya punya tempat. You boleh cari saya punya kawan mah. Pergi sana, pergi sebelah lagi. Jadi you ada banyak choice. Saya yang panggil dia datang sini. Tapi kalau Melayu kita ada pula elemen santau lah apa semua dah pula kan. Jadi ini antara benda yang bila kita lalu kita tengok cara pemikiran kita pun kena berubah. Tapi tak boleh lah sebab benda ni dia orang ni dia orang ni dah lama. Dia warisi daripada turun-temurun. Macam contohnya workshop ni kan. Dia daripada anak, bapa anak sampailah sekarang ni kan. Tapi tak dinafikan lah. Sekarang Melayu dah berubah. Alhamdulillah yang kita cerita ni ialah satu proses kan. Apa yang dapat pemerhatian. Ramai kita dah start awareness ni, dah start anak. Kalau dulu semua nak pergi jadi macam kita lah profesional lah apa semua kan. Sekarang dah tak ada dah banyak pergi TVET. Pasal skill tu boleh buka bisnes sendiri. Betul lah. Bagus sekarang bila kerajaan buat untuk TVET Datuk Seri apa tu Zaid Hamidi dengan TVET ni apa semua, saya rasa itu satu benda yang kita memang kena sokong. Kerana skill-skill ini, skill gunting rambut pun sebenarnya boleh cari makan. Itu saya pun bercakap dengan kawan saya, kenapa barber kat Malaysia ni mahal Pres kan. Kita satu kepala dengan barber RM35, RM45 professional cut. Kadang kita pergi duduk kedai Aceh ke kedai Bangla sekejap je kan, RM12. Tapi potong siap lah. Tapi kenapa kau harga ni sebenarnya kan kita boleh pilih. Kami pun pengguna, kita ada pilih juga kedai, banyak kedai pilihan semua kan. Janganlah terlampau nak mengikut style semua kan. Tidaklah. Tapi makna kata saya nampak lah banyak dah berubah. Cuma generasi yang terbaru-baru ni dia suka gig lah. Dia tak suka duduk terkongkong 8 ni 5 semua, tak ada apa semua. Tinggal lagi kadang-kadang ter-overlook lah. Bila kita proper, kita ada tolak EPF, kita ada tolak SOSO, apa semua. In future. Jadi macam masa PKP dulu, bantuan daripada kerajaan bagi upah gaji apa semua, rupanya tak tolak, tak ada tolak SOSO. So saluran tu susah. Dan kalau kemalangan, na'udzubillah kan, siapa nak jaga jadi kan, siapa dengan insurannya tak ada. So untuk 10 tahun akan datang ni macam mana corak ekonomi orang Melayu Pres? Saya rasa kita akan memang ke arah digital lah sebenarnya. Kita dah nampak dah AI ni memang AI memang bila walaupun dah tua tapi kita kena ambil tahu juga. Zaman kita Pres, kita dah tengok cerita Terminator tu awal lagi lama dah kan. Itulah AI sebenarnya. Tapi AI yang lagi menakutkan ni ialah AI bila saya jumpa satu grup orang Melayu kita, budak Melayu yang rupanya dia boleh jadi klon kita sebenarnya. Pula. Klon. Makna kata dia dah boleh buat program. Pagi you datang pukul berapa, you buat apa. You buka email, you jawab email, you buat proposal. Lepas tu proposal tu boleh tanya, you nak tambah lagi tak? Sekarang AI boleh buat semua tu. Jadi you just imagine akan datang dengan AI yang tak makan, tak minum, tak payah pergi rehat, tak payah bayar pun. Dan dia jadi klon kepada kita. Jadi bila sekarang ni orang ada pengalaman macam kita boleh bagi input supaya program tu untuk melancarkan. Tapi apa jadi kepada lepasan universiti? Graduan sekarang kan? Yang dia tak ada pengalaman. Jadi apakah value dia kepada syarikat tu? Jadi kat sini benda ni kita akan nampak akan datang. Kita tak boleh ketinggalan dengan AI ni pasal dia very efficient. Dia punya dahsyat makin lama makin dahsyat. Jadi usahawan pekerja ni dah makin kurang lah. Macam kerani-kerani kan. Lagi efisien. Contoh Pres, macam ChatGPT lah. Saya buat proposal. Sekejap je Pres minta. Saya hantar sekejap je. Tak sampai setengah jam pun. Dan dia bagi precisely apa yang kita nak.
dia macam kita ni menulis tapi bagi pihak kita. Jadi jangan ketinggalan. Jadi kita nampak akan datang itu. Jadi that's why kita dah bersama-sama dengan usahawan AI, dengan tagnya, dengan apa ni, kita tak nak ketinggalan. Dan kalau boleh betul jadikan subjek di sekolah dan ataupun di universiti, kita tak mau ketinggalan lah. Itulah trend yang akan datang ni. Satu press sebelum kita habis lah sikit lagi kan. Kita tengok sikit lagi kan. Dan press kata sejam lah aku bagi kau. Boleh lagi. Kita tengoklah daripada trend sekarang ni, senarai jutawan billionaire tu dah makin tak ada dah orang Melayu kita. Dulu ada Syed Mokhtar, tapi dah makin dia macam dia tolak ke bawah, dah tak ada dah. Dalam 10 senarai ni. Tak takut ke kita? Ke kita perlu takut ke ataupun biasa dia? Sebenarnya dia perlu takut dan mungkin ini saya punya ni lah, ramai usahawan kita yang very humble, relax je. yang ada bitcoinnya semua jutawan budak-budak kita sebenarnya, tapi sama ada nak ke depan nak beritahu aku kaya ataupun tidak sebenarnya. Jadi itu kadang-kadang ada je ramai businessman budak-budak muda kita yang kita tengok punya projek dia ni projek ni kan. Jadi itulah nak jawab juga tadi, kita bukan mengharap 100% projek kerajaan saja. Jutawan-jutawan Melayu ni pun banyak sebenarnya, banyak. Dan siapa yang dah naik tu janganlah sesama kita pula yang turun kan. Jaki pula tengok dia dah berjaya apa semua kan, hasad apa semua. Tapi memang nak beritahu sebenarnya kalau multimillionaire itu mungkin boleh bilang dengan jari, tetapi usahawan yang ada 1 juta 5 juta tu ada ramai sekarang. Yang mana jutawan yang kumpul rumah, bisnes jual beli rumah, property lah apa semua tu sebagai contoh je lah. Ramai budak Melayu kita sekarang tak leke-leke lah. Cuma mereka ni tak menonjol. Ada yang menonjol, ada yang menonjol. Mungkin yang menonjol ni ramainya dekat TikTok ni kan, yang tunjuk duit, cash semua. Itu masalah apa tu? Itu nature dia pula. Business model. Setiap business ni ada business model dia. Dan business model dia untuk tarik crowd untuk beli dan percaya. Jadi dia kenalah tunjuk dia macam ni. Jadi kalau tak, orang pula aku nak beli kau sendiri. Pres nak tanya sebagai seorang presiden DPMM jugalah, tengok benda-benda macam ni kan. Dia suka, founder-founder ni suka menunjuk cash kan. Korang ni semua pure usahawan, tapi mereka ni datang tak tahu dari mana, tiba-tiba tunjuk cash. Benda ni macam tak sihat dan menjadi ikutan kepada usahawan-usahawan yang akan datang. Dia ingat menega esok jadi macam orang tu, tapi tak. Macam mana Pres? Pada saya tu kita tengok pandangan masing-masing. Maknanya korang tak boleh nak tegur ke ataupun bagi pandangan sikit lah. Sebenarnya tegur tak tegur tu itu masing-masing punya business model. Jadi mungkin kita tengok, kita pula rasa macam alamak, tetapi ada orang pula mengidolakan dia orang ni. Jadi sebenarnya yang saya nak bagi tahu business model. Kalau business model tu tak memerlukan untuk kita cakap berjoget-joget lah apa semua kan, tak memerlukan, tak perlu pun. Jadi sekarang kalau kita tengok dia dah pilih bidang itu dan dia pilih business model itu untuk convince orang, tengok dia ada cash banyak apa semua. Tinggal lagi yang budak-budak tengok ni, dia kena faham macam you cakap tadi lah, bukan semudah itu untuk kaya. Dan jangan mati level marketing ni. Kadang-kadang kita pun kena tahu juga siapa orang kat atas, siapa downline, siapa apa. Disebabkan kita tak perlu ada office, online je kita pun tak kenal, tak ada pernah berjumpa orang. Jadi itu bahayalah. Satu trend yang sekarang ni, tiba-tiba ada soalan lain. Saya baru ingat ni, satu trend sekarang ni yang mana ramai orang bukan dia non-Muslim ke ataupun dia orang luar negara ke, dia menggunakan proxy orang Melayu untuk membuka kedai-kedai makanan yang kononnya so-called halal, tapi sebabkan muka ni muka selebriti, muka Insta famous, itulah dia gunakan muka orang kita ni untuk meniaga. Pun sama juga saya kata tu business model dia macam tu. Tetapi saya nak tegur kat sini, iaitu sekarang ni halal haram ni, sebenarnya saya pun duduk dekat JAKIM sebagai salah satu komiti untuk bahagian halal apa semua ya. Saya nak bagi tahu yang menyedihkan iaitu sekarang ni dah ada pork free lah. Itu tiba-tiba wujud kan? Muslim friendly lah. Dan yang pakai tu tengok makan pakai tudung. Apa. Dan kita pun masuk lah. Tetapi benda ni perlu kesedaran lah. Kerana kalau pergi tu, walaupun cakap makan seafood, dia punya minyak
goreng tu minyak apa, yang kuali goreng tu kuali daripada mana, Penyediaan tu kan. penyediaan ni macam mana. Tu yang datang tadi just nak promote pakai letak orang Melayu kita, artis ke apa semua, okey terus. Jadi kesedaran tu dah jadi channel lain pula tu kan, kesedaran. Jadi sebagai usahawan Melayu, kita pun ada kita punya tanggungjawab kita untuk memastikan produk-produk kita bersih, halal, dan kita bagi awareness lah. Dia makin ramai press sebab dia menjadi macam proxy. Itu saya nak cakap tadi. Dia guna nama kita orang Melayu ni, tapi kat belakang dia bukan ni macam cerita-cerita scrut yang kita tengok dekat Facebook tu kan. Bila dia scrut tu baru tahu, oh rupanya ni owner dia. Dan kita pun dah pergi makan, dah makan, dan dia menggunakan, dia memanipulasikan muka Melayu ni lah. Contohnya kita tengok di mall kan. Ialah brand-brand yang saya tak boleh sebut, nanti kesamaan aku ni kan. Tapi dia letaknya orang bertodong. Tapi bila kita tengok orang bertodong ni, kita terus automatik kita convert, ini halal. Tapi tak, ini sebenarnya bukan orang kita pun, orang daripada seberang. Betul. Jadi itu memang sentiasa berlaku dia orang ni. Kalau taktik ni tak berjaya, dia akan sentiasa berubah taktik ni. Jadi sebagai pengguna pun sebenarnya kita kena bijak lah. Kita ada tanggungjawab kita sebagai usahawan pun, kita kena ada usahawan yang pegang kepada Islam. Kita ada nilai-nilai murni tu kena ada lah. Tu sebab jangan ambil rasuah, jangan bagi rasuah, kan? Jangan Alibaba, jangan Total Sap. Ni semua kena ni. Itu dah menjadi satu kesusahan daripada kita bila contohnya bab jalan. Macam Lando pun dah banyak kali cakap sampai dah tua, nak tua dah Lando ni kan, tentang sistem sub ni semua kan. Berperingkat daripada yalah sampai kualiti bangunan tu teruk, kualiti jalan tu teruk. Apa peranan di PMS sebenarnya? Yalah, of course pada kita akan pastikanlah usahawan-usahawan kita ikutlah spek yang genuine yang ditentukan. Tetapi sebenarnya dia bukan pada Dewan sangat. Jangan salah faham. Itu pada penguat kuasa. Penguat kuasa tu satu hal. Janganlah bila tengok tu jalan tu jangan tutup sebelah mata. Sebenarnya dia tak ada sebelah dah press, dua-dua dah dia tutup kan. Tak, tu sebenarnya tak cukup inci dah lepas kan. Maksudnya itulah. Jadi janganlah, rasuah ni sangat bahaya. Negara pun boleh collapse kalau rasuah ni berleluasa lah. Benda yang tak boleh dibolehkan. Itulah dia. Jadi macam saya kata tadi, kalau kita orang biasa pun boleh nampak, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, penguat kuasa tak nampak ke? Big question mark. Kita orang biasa, yang penguat kuasa ni kerja dia menguat kuasa. Kan? Kalau kita orang biasa tak payah fikir-fikir pun, kita tengok macam something wrong, takkan dia orang tak nampak. Jadi salah di mana? Big question mark. Salah siapa? Saya rasa Dewan lepas ni kena buat satu task force lah, Pres. Mungkin boleh, orang kata apa, ialah check and balance. Mungkin boleh pergi ke kawasan projek, sesuai kawasan projek tu tengok okey ke tak kan. Mungkin boleh buat macam tu, Pres. Boleh. Macam pergi ke jalan yang raya yang tengah buat tu kan, spek dia betul tak, bukan tak adalah Abang Lando kita kesorangan, Pres. Betul. Saya pun memahami lah macam mana Abang Lando buat kan. Macam saya kata tadi, Dewan Perniagaan ni kita bukan government agency, tetapi kita punya role ni macam-macam orang datang ni. Macam-macam orang yang datang ke Dewan Perniagaan. Takkan nak tunjuk semua kan? Takkan. Bukan, maksudnya kita memang setakat mampu kita boleh buat lah. Tapi kalau katalah kementerian sebagai contoh, saya suka bagi contoh. Kalau Kementerian Kesihatan, kementerian tu jaga kesihatan lah. Kan? Kalau kau cerita pasal pendidikan, tu Kementerian Pendidikan. Tetapi Dewan Perniagaan ni yang datang macam-macam. Macam-macam apa tu bentuk dan isu. Jadi kita pula takkanlah kita semua nak jaga. Jadi itu ada limitation. Jadi kalau boleh kerajaan bantulah Dewan Perniagaan kan. Dan kita pun banyak kali cakap, suara kita ni kalau boleh didengar, kita dapat jadi ni ahli ahli kalau dapat satu wakil jadi senator, why not? Why not? Kenapa? Kerana senator yang mewakili Chinese Chamber pun ada. Korang memang tak ada? Malaysia Chamber tak ada. Jadi kalau kita tengok banyak yang lain-lain ni ada wakil-wakilnya. Jadi kita harap agar untuk suara kita lebih didengar. Bagilah wakil di sana. Yelah, kita tengok sebelum dia meletup. Kan? Sebelum dia meletup. Bukan ni satu gota maafkan saya. Tapi sebab kami rakyat biasa di bawah ni, Pres, kita tengok macam Pres cakap tadi lah. Kita tengok benda ni something wrong. Mesti penguat kuasa tak nampak ke? Sekarang ni dah jadi trend, rakyat sendiri akan jadi penguat kuasa. Dan korang mesti tak selesa punya. Cuma saya nak bagi tahu juga, nak highlight jugalah kan. Kena bagi tahu. Kita jadi jabatan kepada ahli.
Bila ahli memberi sesuatu isu, kita sampaikan. Kita tak ada tokok tambah, kita sampaikan. Bila kita sampaikan, mungkin sampai penyampaian tu, fakta tu nampak macam ini macam against apa yang dasar. Dah janganlah label Dewan Perniagaan ni pula against government, nak memberontak, itu ini tak ada. Untuk pengetahuan, kita ni memang macam saya kata tadi, non-partisan, ahli kita pun ramai, macam-macam parti. Kita jadi jambatan, please appreciate us. Appreciate lah. Kita boleh pergi sampai ke bawah. Bagi tahu naik ke atas balik. Itulah cara dia. Atas kita bawa lah pergi pembuat dasar. Kan? Tapi janganlah salah bawa tukang yang menyampaikan ni pula kan kata ini kita kena blok ni kan, contoh. Saya kan kita bagi general, kena terima dengan hati terbuka. Barulah kita punya ahli peniaga kita boleh dapat maju, improve dan dapat hasil lah. Alright. Okay. Saya rasa 10 episod ni pun tak cukup kan. Itu hint tu bagi tu kan. Tapi tak masalah, kita boleh bekerjasama. Macam kita cakap tagline kita lah, tak ada yang lebih Melayu daripada UiTM dan juga Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Kan? Tapi bukan kita nak menggugat hak orang lain, tapi kita nak menuntut hak kita yang ada dalam perlembagaan. Itu je. Jangan. Macam UiTM juga Prof kan. Prof pula dah. Press kan. Sebab nak kata Prof, saya Profesor Ejang, Betul Universiti UPTM. Tak cakap. Tadi masa segan-segan kan. Lepas ni UiTM pun bagi insyaAllah. Kan. Alright. Sebab biasanya ramai orang nak ialah sebagai alumni juga, bila mendengar isu UiTM ni kan, ramai orang cuba nak menggaguh-gugat UiTM ni. Sikit dah pandangan daripada press ni lah. Orang kata UiTM ni nak buka pada bumi lah. Janganlah. Tak ada pun orang berfikir kat luar sana, tolonglah aku nak masuk kan. Kita pula tak leleh terlebih pula. Kita kena buka, tak boleh. Pada saya tu tak boleh. Itu hak kita lah. Yelah, kan nak dia bertolak ansur kan. Bukan. Kalau memang dah berfikir berdemo aku nak masuk ITM juga, aku nak masuk, tu lain cerita je lah. Mungkin lah bagilah sikit kan. Sekarang ada ke orang berdemo ni? Tak ada. Yang kita tak leleh pula aku nak buka ni, saya rasa tak betul lah. Kita kekalkan UiTM ni sebagai apa yang sedia ada lah. Dan kita proud UiTM di hatiku. Yes, Alhamdulillah. Kan, banyak jasa lah ni. Kan. Okay, Raz. Sebelum kita panaskan lagi ni, insyaAllah sikit press tentang last daripada DPMM dan juga kita punya kerjasama untuk next 10 episod ni. Okay, saya nak ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Asrul kita, alumni Persatuan Alumni UiTM kerana mengadakan podcast begini. Setidak-tidaknya kita dapat sama-sama bercambah minda kita, berdiskusi demi untuk kebaikan orang Melayu kita. Ya, betul. Dan Dewan Perniagaan, kita rasa kita nak bekerjasama lah. InsyaAllah. Kena pula Presiden alumni UiTM. Jadi kita rasa bekerjasama dengan alumni UiTM ni bagus. Dan kita akan ada 10 episod InsyaAllah kita mungkin akan ada banyak episod-episod akan datang dalam bidang-bidang perniagaan yang lain, supaya sama-sama kita buat sharing session secara tak langsung ahli-ahli alumni dapat bersama-sama dan join lah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. InsyaAllah. Mungkin lepas ni Presiden boleh bersama dengan saya sebagai seorang host kan. Dia boleh jadi host dengan saya juga, boleh, dan tetamu itu datang daripada 10 tajuk yang kita akan bincang nanti kan. InsyaAllah. Tapi kena kursi yang sama lah. Jangan bagi saya kursi kecil. Tak ada. Kita ada banyak. Todak ni dia bagi banyak kursi. Todak ni pun alumni kita juga. Kan, alumni kita juga. Dia bagi kita 5 kursi. Dia panggil saya duduk kursi kecil je. Tak ada. Okay. Saya gurau. Okay, Pres. Terima kasih banyak sudi luangkan masa dan juga sudi bekerjasama dengan kami Persatuan Alumni UiTM. Kami juga mengalu-alukan daripada mana-mana NGO ataupun agensi yang ataupun alumni yang lain yang nak bekerjasama dengan kita, insyaAllah boleh. Kalau tak ada, pergi ke website kita ada, kat situ kita ada nombor telefon, ataupun boleh DM dekat kita punya Facebook dan juga kita punya IG. Boleh DM untuk kita meluaskan lagi jaringan network UiTM ni. Alumni Prof, kita ada Prof lah ni kan. Ejang Profesor kan. Kita ada 800,000 lebih alumni kan. Ramai tu. Why not? Kita melebar luaskan lagi dan kita boleh buat kerjasama yang lebih kukuh lah, untuk bukannya untuk sesiapa pun, untuk masa depan negara kita dan juga Melayu Bumi Putera, insyaAllah. Okay, Pres, terima kasih banyak kan.
Kalau ada salah silap saya minta maaf. Sama lah saya pun. Tak ada. Kadang-kadang apa kita cakap ni kita main cakap kan. Pasal you kata tadi nak cakap apa cakap. Boleh lah. Ini sebab tu pentas podcast ni kita buat kan untuk kita, bukan kita nak cakap benda bukan tapi kita cakap fakta lah. Fakta lah. Dan ini pun Dewan Perniagaan ni datang daripada kumpulan yang besar tau, bukan yang kecil tau. Pergi Google sendiri apa tu Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Alright, terima kasih yang menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Sangat-sangat mengharapkan korang untuk subscribe dan juga follow kita punya social media. Sebarang cadangan kita sangat-sangat mengalalukan. Kalau ada guest-guest yang perlu kami jemput, tolong komen dan kita insyaAllah kita akan contact. Saya dapat banyak email daripada email saya sendiri, sebab itu hari iCan ada blast email tentang podcast ni. Dia letak email saya dan email podcast lah. Macam-macam orang bang email lah. Dia nak masuk, bang saya nak masuk podcast, saya ada buku macam ni. Cakap okay insyaAllah. Yang mana dah email saya akan cuba reply satu-satu insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Podcast Zaman Now. Podcast Zaman Now jadi saksi, kisah kita penuh inspirasi.